Pernah tak macam awak tengok tutorial main piano dekat internet, mana-mana social media ke, ataupun awak tengok video tutorial lagu kan, awak tengok orang yang buat tutorial tu dia main sekali lancar je, tangan dia tu main tenang, lepas tu dia langsung tak buat salah, and then awak rasa macam oh senang je lagu ni, saya pun boleh buat. Tapi bila awak cuba sendiri, baru awak nampak yang sebenarnya benda yang dia buat tu nampak senang, tapi nak replicate balik, nak cuba balik, awak main tu tersangkut-sangkut. Sebenarnya awak tengah membandingkan proses latihan awak dengan hasil akhir orang lain. Video yang awak tengok tu mungkin dia dah rakam banyak kali, macam saya rakam selalu banyak kali tau sebenarnya, untuk dapatkan satu take yang perfect. So guys, bahagian yang salah tu maybe dia dah potong dan awak tak perasan pun dia ada cut bahagian tu. Okay guys, tapi kalau macam awak nak belajar, jangan terlalu menghukum diri bila awak mula-mula. Sebab untuk beginner, awak tak perlu jadi perfect, awak perlu jadi orang yang boleh progress. So kalau nak belajar lebih lanjut macam mana nak main piano, boleh tekan link di bio, kita jumpa dalam program.